Dah wake up. So very hot, sunny day in Krabi. Okay, dekat dia punya lobby. Okay lah. Ada shower. Ni bilik perempuan je. Tandas sebelah sini. Katil. 4 katil dalam ni. Okey lah. Ada hair dryer. Okey. So ada plug, ada lampu, aircon. Okey. And dia ada bagi ni lah, selimut, bantal, ada towel lagi. So okey lah, nampak tu. Panadol bawa rehat dulu, just buat apa yang patut. Nanti kita keluar. Jom. Dapat bilik dekat bawah je, satu level dengan lobby. Macam nak hujan. Macam nak hujan. Jom jalan-jalan dulu. Sudah petang, tapi itulah. Sekejap naik. So kita daripada kita punya penginapan Wake Up Aonang, kita boleh jalan sampai ke pantai kat depan tu. And dekat sini korang tak ada masalah makanan halal ke apa, sebab kebanyakan kat sini Islam lah kat sini. Orang daripada Tiwai, petani yang pun bekerja kat sini, buka restoran kat sini. So senang kata makanan halal tu senang lah nak cari kat sini. So, kita sambil-sambil kita tengok orang tu, cuci mata, tengok-tengok dulu. Lepas tu kalau korang lagi pulau ke apa, dia banyak je ejen tepi jalan ni. Korang boleh nego harga sebenarnya. So, sebenarnya, kalau naik van, mini van ni, daripada airport tu, 104 je tau. Tapi dia charge aku 150 baht tadi, aku malah nak nego. Aku bayar je 150 baht. Dalam 2 minit jalan kaki je dah sampai kat sini dah. Kalau ke ujung lagi tu, dah sampai pasar malam lah ni. Kat sini aku macam teringin nak pergi satu tempat tu yang kata ada Amazon Cafe dekat tengah pulau tu. Dia kira macam 10 minit daripada sini dia kata. Sama ada ambil kat sini ke? Tak pastilah. Syat kenapa ringan? Oh yelah, tripod ni ringan. Aku belum sempat lagi nak edit semua video, tapi korang boleh check aku punya playlist. Korang boleh check Krabi Phuket ni. Nanti aku akan masukkan semua video dekat dalam ni. And kalau korang baru follow, boleh dah subscribe, tekan like, ataupun boleh dah layan video-video lain yang aku pernah buat. Okay? Terima kasih guys. Jangan lupa tonton aku punya YouTube. Subscribe lah. Nanti tengok kat playlist. Okay? Bye guys.